mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nathalinggi, Menteri Kejuraya Raya, diiringi oleh Dif-Dif Kehormat, dipersilakan. Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nathalinggi, Menteri Kejuraya Raya, selamat datang ke Majlis Pecah Tanah Projek Sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE 2. Saya Azmul Zakaria aka The Voice merupakan pengacara majlis anda pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, projek Sambungan Lebuh Raya Baru Pantai atau NPE 2 ini merupakan lebuh raya bertingkat sepanjang kira-kira 15 km yang akan menghubungkan Plaza Tol Pantai Dalam hingga ke persimpangan Jalan Istana melalui Jalan Syed Putra. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah masa yang kita nanti-nantikan. Majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nathalinggi, Menteri Kejuraya Raya, untuk menyampaikan ucap tama dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Kiraan 1, 2, 3. So, apa kata kita berikan satu tepukan yang gemuruh kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih. Dan sekalian penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada semua tetamu-tetamu jemputan yang telah datang dan memeriahkan majlis kami pada hari ini. Terima kasih. Dan sebelum majlis melabuhkan tirai, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Majlis Pecah Tanah tanda bermula, lebuh raya baru akan dibina, ekonomi yang mampan untuk semua demi rakyat dan Malaysia tercinta.